Selamat pagi. Dalam kejadian luar biasa pada malam tadi, penduduk Nantu dikejutkan dengan peristiwa yang aneh. Puluhan bilik air awam terbuka serentak tanpa sebarang sebab yang jelas. Siapakah dalang di sebalik kejadian ini? Adakah ini sabotaj atau amaran kepada kita yang terlalu leka membazir air? Kerja manusia biasa. Sebab saya dengan kawan saya nampak bayang baju oranye dekat tangki air utama. Lepas tu terus blackout. Nak kata, saya rasa hantu kot. Mimi, jom video ni. Kejadian luar biasa pada malam tadi, penduduk Nantu dikejutkan dengan peristiwa yang aneh. Puluhan bilik air awam terbuka serentak tanpa sebarang sebab yang jelas. Siapakah dalang di sebalik kejadian ini? Adakah ini sabotaj? Janganlah kita bermain air dan kita haruslah berjimat-jimat dalam penggunaan air. Dan juga jangan lupa follow Sinar Bestari di pelbagai platform. Bye-bye! Dah, jangan main air dah.